Hari ni kita nak buat tuna sushi bake yang super simple and easy, sedap sangat, high protein, and kalau ada anak yang memilih sangat nak makan tu, buat menu ni confirm dia suka. So jom kita start. First kali kita perlukan 2 biji telur and tuna in oil yang dalam tin tu. Lepas tu masukkan jagung and mayo. Untuk mayo ni make sure cari yang Japanese mayo tau, sebab dia ada rasa unik dia tu. Lepas tu nak pedaskan sikit, masukkan serbuk paprika. Gaul-gaulkan dia sebati sampai dapat tekstur macam ni. Next kita masukkan nasi dalam mangkuk. Lepas tu masukkan seaweed. Kalau tak ada seaweed yang jenis ni, cari yang paper tu pun, hancur-hancurkan dia tu pun boleh. Inti tuna yang kita dah buat tadi tu, letak atas nasi, ratakan dia bagi sama elok, tabung sikit mozzarella cheese nak bagi dia cheesy and tarik, and drizzle kita punya Japanese mayo on top. Lepas tu kita nak bakar pula tuna sushi bake ni dengan suhu 180 darjah orang 10 ke 12 minit, and dah siap kita punya tuna sushi bake. Betul tak saya cakap menu ni simple sangat, and saya rasa daripada anak sampai ke ayah semua suka menu ni. Wajib try and buat resepi tuna sushi bake yang simple and mudah ni. Kalau nak lagi banyak resepi, cepat-cepat follow tau.